Assalamualaikum. Ya, kita kembali lagi bersama saya Pak Azad dalam rancangan yang memang best, memang sangat-sangat you all nantikan, Borak Travel. Nampak tak? Nampak tak? Cara pun macam betul-betul pergi travel loh. Borak Travel. Guys, yang best kali ni episod dia memang berlainan daripada dua episod yang baru-baru ni. Okay? This is a special episode. Why? Sebab dia ada kena mengena dengan mata. Mata-mata? Mata hati. Mata mana? Kita tak tahu. Okay, so relax guys. Nanti lepas ni you guys, saya nak introduce siapa yang terlibat dengan mata-mata yang saya cakap ni. Alright, we will be back with me, Pak Azad, dalam Borak Travel. Okay, hai, Assalamualaikum. Seperti saya janjikan tadi. Okay, kali ni yang saya cakap tentang mata tu adalah mata fair. Tada! Guys, mata fair ni memang sangat-sangat sinonim dengan life saya. Kalau saya nak pergi bercuti, saya pergi cari mata fair. Kalau saya nak tahu tentang travel punya promo apa-apa, saya pergi cari mata fair. Ibarat mata-mata yang melihat hantar saya ke mata fair. So kali ni saya bersama the wonderful people from Mata. So saya nak introduce sekali lagi dia orang dengan penuh sebab saya pening dia orang punya status ni, okay? Mr. Jaya simple. Dia adalah presiden. Very short and sweet. Alright. Important. Dr. Fazil Khan, Organizing Chairman of MFTF and Mata VP and Air Transportation. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong explain saya nanti kenapa panjang sangat tu. Dan kita ada juga Datuk Izzat, Mata VP of Research and Tech and Community Member MFTF. Okay, Mr. President, I minta kebenaran you untuk tanya doktor dulu. Apa yang berkenaan dengan kepanjangan post you ni? What are you sebenarnya, doktor? You sebagai apa dalam mata fair? Kenapa panjang sangat ni? Saya nak faham dulu ni. Ini memang orang penting ni. Dia orang penting. That's how I know how important you are. Okay. Yang mana satu? Yang MFTF ataupun Air Transportation? Nampak tak? Ada dua. Dua-dua sekali. Okay. MFTF ni sebenarnya adalah Muslim Friendly Travel Fair. Okay. Muslim Friendly Travel Fair yang kita akan adakan julung-julung kalinya dekat dalam Malaysia ni, I think we the first one lah. Okay. Muslim Friendly Travel Fair. Okay. Okay. So kita akan adakan 18 dan 19 Oktober. Oi, cepat tu. Maksudnya ini jawatan ke? Jawatan. Wow. Okay. Alright. Nanti we'll go down straight kepada kita punya event yang bakal berlaku. Okay, nak tahu Mata VP of Air Transportation. Okay. Air Transportation ni apa-apa atas awangan dalam segi kapal terbang, apa-apa dalam atas langit lah. On air lah. On air. Okay. It's all saya lah. You and alright. So pemahaman saya sekarang ni, di samping you adalah seorang Mata punya Vice President, and you juga adalah Organizing Chairman untuk yang produk baru iaitu MFTF. Okay, nanti guys saya nak beritahu tentang MFTF. Itu sebab itulah episod ni sangat special because of MFTF ni. So Datuk Izzat, kita tanya tentang Mata VP of Research dulu and Tech. Okay. And committee. Teruslah semua senang. Okay. What's that? Committee tu saya membantu Dr. Fazil lah dalam kita punya new product MFTF tu yang akan kita bentangkan sekejap lagi. Tapi untuk saya punya jawatan di Mata sebagai Vice President Research and Technology itu more to research untuk industri, tourism industry. Teknologi itu kita tahulah teknologi adoption for the tourism industry juga. Okay. So that is basically you guys gentlemen punya post tanggungjawab. Okay. So dan hari ni kita akan borak santai penuh info yang baru tentang travel secara Muslim friendly. Alright, kalau anda first time nak travel, especially sebagai Muslim traveller, this is the episode for you. So, kepada kita punya Tuan Presiden, alright, I have a question for you. Baru-baru ni kan ada big success kan? Kita buat Mata Fair. Oh, big success. Big success kan? And I knows that. Sebab benda ni bercakap, kat radio bercakap, dekat anywhere. Dia kata, Mata Fair baru-baru ni memang sangat dahsyat. So, my question is, apa yang menjadikan acara travel ni penting sangat dekat Malaysia ni, Mata Fair ni? What is so important sangat? Okay, Mata Fair ni bukan saja event untuk orang beli package sajalah. Alright. Sebenarnya Mata Fair ni over the years dia sudah evolve sikit. Dari travel fair dia sudah menjadi satu acara di mana the public lah, general public dia akan datang, dia akan tengoklah ada apa produk yang baru dalam market. Okay. So it's a family affair sekarang.
Yeah, exactly, betul. So ada orang juga dia akan tunggu 6 bulan, dia tak beli apa-apa package, dia akan tunggu sampai Mata Fair dulu baru dia datang beli. Okay, itu memang I tak perlu correct kan. Itu memang betul. Sebab kadang-kadang bila saya pun sendiri nak travel kan, Doktor Datuk, saya sanggup tunggu Mata Fair ni. Because yang saya tahu, this is cliche. Okay, when it comes to Mata Fair ni, I tahu promotion dia akan best. Booth akan banyak. Tiap-tiap syarikat menawarkan promosi-promosi yang sangat-sangat bagus. Okay, and from this Mata Fair, pemahaman saya, dia memang akan menyiapkan kita sebagai kita akan travel secara safe. Is it right? That's why kita tengok that is the really success. And then Mr. Nigel, saya dapat info tentang Malaysian Book of Record tu. Okay. So sebelum ni Mata Fair bulan 4, alright, our total booths tu sampai 1,700 lebih lah. Alright, booth. Itu besar juga. Tapi this fair kita sudah capai 2,049 booths, 2,049 booths. So itulah sebabnya kita masuk Malaysia Book of Record sekali lagi. Wow. Tapi yang penting tu bukan jumlah booth yang penting. Okay, jumlah booth saja is about the size, right? Exactly, betul. Tapi bila ada lagi booth, sebenarnya ada lebih participant, lebih exhibitor. Exhibitor ni dia dari banyak destination. Exactly, right? betul. So yang penting about Mata Fair and same with the Muslim Friendly Travel Fair is choice. Pilihan banyak. See? Kita Malaysia mah, kita suka banyak pilihan mah. Kalau tak ada pilihan, kita tak mau mah. So Mata Muslim Fair is the best lah. So nice one. Okay, kita nak tanya Dr. Fazil. Okay, apa sebenarnya I tanya you lah, daripada segi Muslim, because I'm a Muslim, I'm a traveller as well. Okay, you tahu kan Dr. Fazil, last week saya kat Jogja, sebelum tu pula saya dekat China, sebelum tu pula saya ada dekat Colombo, saya ada dekat Merata. I love travel, but to be honest, sekarang saya baru start aware about this Muslim punya traveller tau. It's a friendly kind of thing. So I nak tahu, apa maksud sebenarnya Muslim friendly travel ni? Adakah it's about halal food, or tempat tu harus kita terbang tempat yang halal, a Muslim country saja ke? Apa maksudnya sebenarnya? Okay, kalau you nak tengok Muslim friendly ni sebenarnya very wide lah, besar. Okay, kalau sebenarnya kalau kita nak tengok on detail sangat pun tak boleh juga. Sebab besar sangat. Exactly. Kita tak boleh nak explain. Exactly. Okay, simple je. Muslim friendly ni ialah ada makanan halal. Confirm. Sebab kita ni sebagai Muslim, itu yang penting. Makanan halal. Kita pergi mana-mana pun kita cari mana, ada tak halal food? Ada tak halal food? Ada tak halal food? Okay. And then nombor 2, nak pergi sembahyang macam mana? Exactly. Musyalah tu. Musyalah. Kan? Lepas tu kita tengok, macam mana dengan kita punya hotel ni? Kadang-kadang kita terlampau particular sangat. So kita ni kena adjust sikit tentang keadaan dia. Kalau kita letak semuanya very strict, kita jadi halal travel. Dia macam ni. Kalau you nak tengok pasal Muslim friendly ni sendiri, contohlah kita pergi Malaysia lah. Okay, kita pergi Malaysia. Simple. Kita nak panggil orang datang Malaysia, visit Malaysia 2026. Yes, it's a huge thing. Memang so, kita kena promote semua tu. Kita promote. Kita cerita, come to Malaysia. We have varieties. We have a lot of place to visit. Exactly. Okay. Contoh orang daripada Oman, Saudi, all the Muslim country, dia nak datang Malaysia, dia happy, dia tak takut. Sebab dia tahu it's a Muslim country. We are Muslim friendly. Exactly. So kita boleh basically bawa orang tu datang, dan kita sendiri tak takut. Kita cakap, no problem, we are Muslim friendly country. No worries. You datang. Okay, itu kita cakap pasal kalau let's say a traveller who travel from out to Malaysia. Okay, that one is cliche. Sebab apa? I pun kalau daripada luar, I memang tahu Malaysia memang sangat popular. Makanan halal number 1. Okay, now contoh, this is my experience, Mr. Nigel, Datuk. I pernah terbang ke Croatia. Okay, so that time memang tak ada lagi Muslim friendly. I had 2 minggu saya is like mess. Sana is not a Muslim country. Of course takkan ada halal food. So macam mana saya nak duduk sana for 2 weeks punya package tu,
yang saya tak di-awarekan at that time. So that's why I rasa this time kita punya friendly ni mungkin ke arah itu. Mungkin kan. So sekarang nak tanya, because you say who flow in kan. Kalau let's say kepada yang mana flow out tu? Okay, flew out simple. That's why kita ada travel agencies. Good. Okay, so Faham. travel agencies akan set up untuk you. Dia akan cari Guide you lah. guide. On that note, jangan cari travel agent yang haram. Betul, exactly. Mata fair, for me to be honest, mata fair, you sebut mata fair daripada saya kecil kot. Ada benda mata fair lah. So even from myself from Penang, I dah tahu. So kebanyakan yang travel pergi daripada mata fair, mana pernah ada masalah pun. Setakat ni ada pernah dengar, okay, saya travel, saya guna pakai mata fair punya ni, saya kena scam, saya kena ni. None. So a human, seorang yang travel, especially me Mr. Jajal, of course I nak that security. So benda tu ada. So mata friendly, Muslim friendly dengan mata fair dengan mata Muslim ni, dia benda sama ke? Dia sebenarnya dia jive. Okay. Oh, dia jive. Okay, faham. Okay. So dekat dalam mata fair pun ada Muslim friendly. Doesn't mean benda tu tak ada. Still ada. Ada. So ni mata Muslim friendly ni kita spesifikkan khaskan benda tu. So macam contohlah, kita sendiri kalau kita pergi Muslim friendly travel fair, kita dah tak takut dah. Datang kita beli. Beli. Kita dah tahu. tak ada tanya dah. Yang ni halal ke? Tak perlu. Halal Tak ke? perlu. Tak perlu. Contoh macam you nak pergi Croatia. Ya. Okay, cik ataupun tuan ataupun apa, saya nak pergi Croatia ni. Sekarang saya ni Muslim. Daripada you sit down on airport, kita dah siapkan benda. Wow. Pergi dalam kapal terbang, dah ada halal food, kita request. Betul. Dekat dalam kapal. Betul. Dalam kapal dah ada halal food. Sampai sana kita dah siapkan tempat semayang. Semua komplit. Semua komplit. Jadi dah tak ada orang kata dalam segi makanan tu dah tak ada rasa was-was. Kita selalu pergi, halal ke tak? Betul. That's the big question. Lepas tu kita duduk dalam bas, macam mana aku nak semayang ni? Tak apa. Even though kalau kita travel Mr. Daja dan Dato' Izzat, kita travel negara jiran pun tahu. Macam contoh Indonesia pun, and also Singapore pun, still kita ada question tu tahu. Kat mana sini ada halal food? Datuk, sebagai seorang Muslim friendly traveller lah. Okay, apa yang perlu saya siapkan? What I need to have for me to, sebelum saya nak fly ni, dalam package yang Muslim traveller ni, Muslim friendly travel ni. Okay, sebab itulah kenapa kena datang Muslim friendly travel fair. Sebab sebenarnya travel agent akan tolong awak siapkan semua. Tapi untuk persediaan sendirilah, kalau you all travel alone contohnya, macam kita Dr. Fazil sebut tadi, memang betul dia ada beberapa elemen lah Muslim friendly ni. Yang pertama, yang paling penting, makanan tadi lah. Exactly. Because macam you punya pengalaman sini, bila you pergi Croatia, you pun tak tahu mana nak cari Dubrovnik. Saya dalam otak fikir apa tahu Datuk? Wow, here must be ada banyak halal food. Faham tak? Dia macam travel mesti ada, guarantee ada. So tak ada, itu At the end kita makan Maggi tak? Makan Maggi. Maggi tu sangat berguna. Maggi tu. Yes. Habis tu Khairul Amin punya tu sambal. Sambal. Settle. Betul. Habis sampai hari nak makan sambal ke duduk sana? Betul. So nice. So Datuk memang memang Datuk kata betul lah. Kalau kita nak tahu pasal yang Muslim friendly travel ni, kita kena pergilah. Kena pergilah. Tapi okay, negara apa Datuk rasa yang macam paling sesuai lah? Because I'm a Muslim traveller. Datuk rasa paling sesuai untuk saya start kick off dulu saya travelling. Okay, kalau kita sebagai memang fokus betul-betul Muslim friendly, negara yang biasanya yang memang Muslim friendly ni kebanyakannya adalah majoriti agama Islam lah. Contohnya Middle East. Kalau kita tengok jiran kita sebelah Indonesia, paling senang. Even though Thailand pun, kalau kita pergi belah selatan tu banyak Muslim. Jadi betul. Memang kita tak ragu-ragu sangat. Tapi kalau kita pergi ke ceruk-ceruk lain lah, yang mana minoritinya adalah beragama Islam, kita ada trik-trik dia. Contoh macam kita nak cari makanan, kita biasanya apa yang kita akan search di Google tu, halal restaurant near me.
itu biasa kita akan Normal lah, kita itu, akan type. ya, betul. Tapi kalau tak keluar, contohnya di negara tu tak ada restoran halal, kita boleh type vegetarian restaurant. Sebab veggie ni dia memang tak termaktub dalam makanan halal haram, tak ada. Biasanya sayur-sayuran ni semua halal. Betul. Itu salah satu. Yang kedua, penginapan. Muslim friendly ni pun menitik beratkan penginapan juga. Kalau kita lihat Indonesia memang banyak hotel yang sediakan kalau Muslim friendly hotel ni biasanya dia akan ada sejadah, arah kiblat dia. Betul. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang belum start Muslim friendly ni, ada beberapa panduan. Contohnya kita boleh download Muslim Pro. Muslim Pro boleh bantu kita lah. Di mana-mana negara pun. Di mana-mana negara. Dia akan bantu kita untuk cari kiblat, and then untuk kita tahu di mana nearest mosque, masjid yang terdekat. Kadang-kadang kita pergi satu negara tu, kita tengok minoriti Islam dia sikit, tapi rupanya ada masjid besar. Betul. Macam contohnya kita kemarin ke Hong Kong, Macau, ada masjid. Ada masjid di sana. Bermaksud memang kita fikirkan tiada, tapi sebenarnya ada. Jadi dalam itinerary, salah satu daripada Muslim friendly ni adalah itinerary lah. Itinerary perjalanan tu disusun mengikut jadual, kerana kita tahu setiap negara waktu sembahyang dia berbeza. Jadi di dalam itinerary Muslim friendly ni biasanya kita akan tekankan waktu solat tu, dan kita akan sediakan tempat sembahyang. Kerana kita tahu ada negara yang mungkin tak ada masjid, tapi mungkin ada musola kecil atau tempat sembahyang yang akan disediakan. Itulah itinerary yang dipanggil sebagai mesra Muslim. Ataupun boleh tak digunakan cara macam ni, Doktor? Ini apa yang berlaku lah sepanjang saya duduk kat Dubrovnik ni kan. Tiba-tiba saya punya production people, dia tergoogle keluarga ASEAN Muslim yang duduk di sana. So what they did is mereka hubungi and dia bayar untuk masak. Pun ada style-style macam tu lah. Tapi sekarang I don't think so dah. Sekarang the most tu saya rasa dah ada Muslim friendly lah. So tips-tips je, Datuk, untuk cari package pula. Saya ni kan, kalau kita tadi kita punya presiden pun cakap 2,000 lebih booth. Okay, kita nak tahu daripada segi booth, banyak booth lah tak lama lagi kat sini. Okay, dia kalau datang ke sama ada Mata Fair ataupun Mata Muslim Travel Fair, kita guarantee 100% travel agent tu adalah genuine. Sebab apa? Kita ada tapisan-tapisan sebelum, apabila dia orang register saja untuk jadi seller dalam kita punya program, kita buat duty ataupun event, kita akan tapis dulu. Betul. KPA license, hidup ke mati, dan company itu macam mana, adakah genuine tak genuine, company ni scammer ke. Kita ada tapisan bab tu. Jadi nice. Jika anda datang ke Mata Fair atau Mata Muslim Travel Fair ni, tak perlu ragu lagi travel agency yang ada tu. Wow, so that means to be honest, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu lah, Dr. Izzat bercakap dah, semua ejen yang akan berada dekat booth tak lama lagi on the 18 dan 19 ni, semua yang telah ditapis. Bukan tapis kopi tau. Setelah ditapis duty, kita tengok background dia, everything. So anda it's easy. Sebenarnya benda-benda macam ni yang sebagai kami, sebagai traveller, we need to know, you know. And then to be honest, thank you so much tau Presiden. Macam mana Presiden boleh setuju dengan idea ni? Good lah. I think can sell also lah Mata ni. Why I never think of this Muslim fair before? Apa. What makes you like, okay, let's do guys? You kena tengok lah muka dua orang ni. Dia sangat professional, sangat sure. Mestilah saya agree terus. Macam ini idea bagus ni. Ya. Because population kat dalam negara kita pun 70% pun kita nampak Muslim. Correct. So actually you're correct. Kalau kita tengok population kita sekarang, duduk dekat Semenanjung saja, okay, Muslim Bumi Putra, right? Exactly. Hampir 60%. Okay, hampir 60%. Exactly. And you have to remember this. Muslim travellers ni sama juga seperti traveller yang lain. Ya, betul. Right? Okay. So we want to see the same things, dia nak experience the same things, dia nak pergi ke tempat yang sama. Kita pergi, you pergi Dubrovnik, semua mau pergi Dubrovnik kan? Exactly, okay. The main thing is like what Datuk Izzat dan Fazil said. Sebagai travel agent, kita bukan macam, kalau Google kan, bila you Google, tak semestinya result you dapat tu betul. Alright, kadang-kadang cakap restoran ni halal, tapi sebenarnya dia cakap halal saja. Betul. Tapi tak ada orang yang buat check kan. Betul. Kita pun tak tahu. So kalau you engage travel agent ni dia sudah buat dia punya research. Takkan kita nak bawa orang pergi negara lain pasal cakap, oops, sorry, ini memang bukan 100% halal. Kita tak. Itu kalau dia orang pergi ke Muka Fair.
Mata fair tak buat macam tu. Mata fair semua genuine. Semua genuine. Itu genuine. So bila kita pergi Muslim Travel Friendly Fair, kita konsep ni bukan konsep baru. Kita sudah plan ni lah untuk berapa tahun, tapi akhirnya right, kita dapat buat juga. So Muslim Friendly Travel Fair ni khas untuk agent. Dia sudah tahu apa traveller punya kehendak, you know, what they want to do, what their concerns, apa yang penting kepada dia. Alright, and we take the hassle out of travel for you. Tak payah fikir, just come, look for a package, focus on where you want to go, what you want to do, leave the rest to the Mata travel agent. Exactly. Kan senang, tak payah pening. On that note, saya nak add on sikit lah. Kalau you nampak Muslim Friendly Travel Fair, bukan Muslim Friendly bukan fokus on Muslim saja. Muslim saja. It's like everyone. Exactly, betul. And then you kena tengok, ingat kat situ juga ada jual umrah dengan Hajj. Oh, dekat MFTF ni ada tu. Guys, itu dia. So, you tak takut semua yang scammers. Sebab kita ada Mata sendiri akan ada tapisan. Betul. Kita tak nak orang yang menipu. No. So benda ni alhamdulillah bila kita tengok MFTF ni, this is the things yang kita betul-betul kita nak hindar sebenarnya kan. You guys adakan fair ni so that people akan pergi dapat genuine punya package kan. Nice doktor. Nampak muka baik. Betul. For information, saya dengan Dr. Fazil dah kenal lama dah. Memang daripada dulu pun saya kenal dia memang travel punya orang yang buat travel. Setakat saya travel under dia, saya tak pernah kena scam lagi lah. Tapi saya kena scam dengan dia lah sebab mahal kadang-kadang. Alright, okay, kita nak relax dulu. Saya nak kena chat lagi. Lepas ni saya nak tanya tentang travelling ni best ke tak. Alright, relax, Borak Travel. Alright, we are back. Borak Travel. Okay, so now saya pun lani bersama dengan kita punya lovely Presiden Mr. Nigel, kita punya Dr. Fazil itu Fasal Mata and Sasam, and then kita ada Dr. Izzat juga, apa tu Mata VP Syam Sampah Plus Committee. Panjang sangat guys. Tapi these people adalah orang yang bertanggungjawab untuk adakan MFTF ni. So guys, tadi kita tengok the first segment kita sembang tadi pun, I rasa banyak orang faham lah sikit the difference between Mata Fair and also MFTF. It's about the same. Cuma kita tengok sekarang MFTF ni kita dah boleh panggil semua saudara-saudara kita yang Islam supaya datang untuk confirmkan tempat. Sebab kebanyakan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi mana-mana fair pun, dia orang akan pergi tengok, dia orang akan patah balik. Kenapa? Dia orang tak tahu kat mana yang ada makanan halal ni. And semua promosi kebanyakan like my experience kan Mr. Nigel, dia akan cakap tempat ni cantik, tempat ni ini, tempat ni yang banyak orang pergi. Pak Azad kalau pergi, tapi dia sampai saya terlupa tentang halal ni semua. So dengan MFTF ni memang sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat best. Okay, so now saya nak tanya satu soalan lah. Kalau saya travel pula, ini cakap pasal orang Muslim. Katakan saya dengan Mr. Nigel kawan baik. Kami diorang ni adalah seorang Muslim, seorang non-Muslim pula. So macam mana boleh travel ke dalam package MFTF ni? Okay, actually macam kita borakkan tadi awal lah. Muslim friendly ni travel fair ni, dia semua orang boleh. Dia tidak ada spesifik agama dan sebagainya. Sebab apa? Memang umat Islam ni kita kena cari makanan halal. Tapi makanan halal ni semua orang boleh makan. Dia tak ada non-Muslim pun boleh makan. Exactly. Boleh makan. Begitu juga macam hotel Muslim friendly. Hotel Muslim friendly ni apa tambahan yang dia letak tu cuma sejadah, arah kiblat. Kalau kawan kita tu non-Muslim, dia tak pakai pun tak apa. Sebab itu tidak menjadi kewajipan untuk dia. Begitu juga itinerary kita. Apabila contoh kita akan stop untuk solat tak lama, mungkin 5 minit je. Exactly. Jadi sahabat kita boleh tunggu dalam kenderaan dan sebagainya. Dia tidak mengganggu. Apabila kita travel dalam kumpulan separuh Muslim dan separuh non-Muslim, itu tidak terganggu dalam package mesra Muslim ni. Okay. So ada tak negara-negara yang memang yang tak sangka macam
Tak sangka lah negara ni kan dia punya like really welcoming untuk Muslim travellers ni. Sekarang ni kalau kita lihat banyak negara dah start. Contohnya macam Taiwan, Salam Taiwan. Dulu kalau saya rasa 5-6 tahun lalu siapa pergi Taiwan memang susah nak cari makanan halal dan sebagainya. Tapi kerajaan Taiwan tu sendiri, dia sendiri buat Salam Taiwan sebab dia nak welcome all the Muslim and then to come there untuk traveller. Oh, that means kebanyakan negara ada dia punya speciality ya, kebanyakan lah. semua dah start. Ya, Masuk betul. Macau. Kemarin kita ke Macau pun sama. Itu saya rasa Presiden boleh tambah. Pergi sama-sama. You see? Tak ada isu. Tengok tak ada isu pun. Saya baru tanya, dia orang dah pergi sama-sama dah. So pakai package MFTF ke? Model untuk package MFTF. Nampak? These people bukan main game, package ni ni yang create tau. Yeah. Jangan main-main. Okay, So, nice. I think on the Macau side, Presiden boleh elaborate sikit lah. You Boleh. On Macau So, side, apa experience you nampak tu? So bila kita pergi Macau, kita pergi tempat yang biasa lah. Mana-mana tempat yang memang famous kita semua pergilah. Betul, sampai. Yep. Yang isu dia is makanan. Kita ingat isu, tapi memang bukan isu juga, because the food in Macau, walaupun semua halal, it was fantastic. Right? Di Macau, bila dia buat masakan kan, walaupun dia mungkin masakan international atau masakan lokal, dia ada guna dia punya their own recipe, their own taste. Maknanya bila makan, walaupun international tapi ada juga rasa lokal, right? Tapi halal. Oh, itu nice tu. So experience ni tak semestinya tak sebaik non halal travel, kalau boleh kata non halal lah. Yeah. It's just as good, if not even better. Right? See? So kita pergi berapa hari 5 hari 5 hari. Every meal pun is a halal meal, but we enjoyed it. See, Macau, makan kau-kau. Nampak tak Macau tu? Dahsyat lah. So that means tengok Lani pun is information, is very good information for me. Sebab saya memang ada plan juga nak pergi ke Macau. Tapi isteri saya simple saja. Ini akan berlaku di rumah-rumah. Isteri anda akan tanya kat sini ada apa? Pasal apa you nak pergi Macau ni? You nak cari apa kat Macau? Betul tak betul? Kan? Ada yang penonton kat tepi pun hangguk. So benda tu adalah klise. So now tadi Mr. Jain pun dah pergi dah dengan experience Dr. Izzat. Dr. Fazil pun pergi? Pergi. Masa tu kita tanyalah dengan apa the leader tu. Kita tanya macam mana makanan sini? Is it halal? Kita tanya, dia kata yes, makanan tu halal. Dia kata yes, the restaurant is non halal because dia jual wine. Dia jual arak. Tetapi saya sendiri check, the kitchen is halal. Dapur halal. Okay. Macam kita punya kebanyakan, kita punya hotel, kitchen halal. The restaurant is not, because dia jual, ada serve juga ada alcohol, things alcohol. like that. Okay. Faham. So dekat sini kita tengok, betul ke halal? Kita pun macam Was-was lah jadi. Was-was. And makanan dia, saya makan kan, makanan Cina, Chinese daripada yang memang kat sana tu. Betul, Macau, betul so, lah. maknanya kita dapat rasa apa makanan Cina dekat Macau. Ni kat Macau ni. Ya. So maknanya kita makan dengan cara kita tak was-was. Itu penting. Dalam Islam ni kita jangan ada was-was. Betul Kalau lah. ada was-was, That's it lah, tak boleh lah. So kebanyakan travelers yang pergi, even with me jugalah, kalau I tak dapat information macam ni, I akan banyak was-was. And although I tahu kitchen tu halal, tapi disebabkan section sana tu ada benda yang tak apa nak halal, so saya dah anggap semua tu tak halal. Ya, betul. Right or not? Tapi just that confirm with you guys, especially saya tanya doktor lah, adakah benda tu perlu saya ambil kira sebagai satu benda halal. Contoh saya pergi satu hotel, kitchen dia memang halal, ada halal kitchen tu, halal. Cuma depannya section tu dia adalah serve benda-benda yang bukan halal. So untuk saya traveller, adakah saya ni boleh masuk secara aku ni tak payah was-was sebab kitchen tu ada halal? Adakah perlu saya macam tu, ataupun still saya kena macam klise benda sama, this is not halal? Macam mana doktor rasa? Itulah macam tadi awal pun kita bincang benda yang sama juga. Sebenarnya Islam ni dia luas, tapi kita yang menyempitkan keadaan tu. Kita sendiri yang menyempitkan. Betul, exactly. Sebab apa, macam doktor cakap tadi betul,
kalau overseas ni dia penekalan halal dia lain, dia tak macam kita. Sebab Malaysia kita JAKIM very straight, sebab kita ni pun declare kita adalah negara Islam dan majoriti Islam. Exactly. Tapi negara minoriti ni bagi dia halal tu cukup pada penyediaan makanan tu, kitchen dan sebagainya. Ada negara walaupun minoriti dia Islam dan dia punya halal ketat juga restoran dia. Contohnya dari segi sudu, dia ada warna. Dia ada letak tag kat belakang tu warna hijau. Itu adalah sudu untuk Muslim. Lepas tu pinggan, ini adalah pinggan untuk halal, ni pinggan untuk non halal. Jadi kat situ kita dah tak payah was-was. Sebab apa, kita dah tahu pinggan pun diasingkan, sudu garfu pun diasingkan. Jadi kita tahu kalau dalam Islam non halal punya makanan kita kena samak dan sebagainya. Tapi kita dah tak perlu was-was. Sebab apa, ada negara yang dah separate dari segi kitchen sampailah ke peralatan-peralatan untuk makan tu. So information macam ni, kalau saya pergi ke MFTF, saya boleh dapat ke? Ya, kita memang MFTF diorang akan provide. Guys, tunggu apa kat rumah? Ya. Apa tunggu apa kat rumah? Apa nak pergi travel? Apa tanya mana halal tak halal? Ni siap dah bagi tahu dah macam mana cara dia. Pergi sekarang. Bukan 18 ke 19. Sorry, saya cakap penonton tanya tadi. Itu. Okay. Alright. Nice. Okay, so pengalaman. Tadi saya tengok pengalaman you guys yang terbang pergi ke Macau. You sendiri tengok kan ada yang kata sudu ni. And then macam kita punya presiden pun nampak kita boleh tahu mengketegahkan orang lain punya masakan-masakan lokal. Kita sendiri boleh rasa and it's halal. It's very good. Pengalaman pelancong pula, travelers pula, ada pernah tak dengar yang pelancong yang travel melalui MFTF ni, package yang Muslim friendly ni, yang dia balik dia bercerita yang macam aku ikut package ni kan lain tu, ada tak macam tu? Dia kebanyakan memang macam tu. Sebab apa, macam Mr. Nigel sebut tadi, kita dah buangkan satu hassle kat diorang. Diorang dah tak payah fikir pasal makanan dan sebagainya. It's a big hassle sebenarnya. Itu memang paling, kalau terutama orang Islam lah, memang itu benda yang selalu kita paling takut nak titik berat kan. Jadi kita dah hilang satu stres kat situ, tak payah fikir lah. Macam doktor, stres lagi tak? Nampak macam stres? Dia macam ni lah. Kebanyakan orang kita yang selalunya orang kita tekankan adalah makanan halal. Makanan halal So kadang-kadang kalau kita pergi tempat-tempat yang kita tak sangka benda tu adalah halal, okay, kita boleh ada pilihan lain. Makin slow lah doktor. Dia kena rendah, tone dia kena rendah. Maksudnya tak stres. Tak stres. Dia macam deep lah, macam tangan girlfriend pula. Tak stres. So bila kita pergi dekat, contohlah tempat-tempat, selalunya yang susah nak dapat makanan halal adalah Central Europe. Central Europe. Central Europe. Yalah, of course. And Eastern Europe kebanyakannya memang susah. sebab susah lah. Central Europe yang ada few country yang kita sendiri nak sebut pun susah. Betul. Okay. Exactly. Okay. So ada yang macam contoh Germany. Kita happy lah Germany. Kita boleh makan kebab ya. Turki. Turki kebab apa semua. Tu tak ada masalah. Yang macam Latvia. Apa via? Apa via tu perempuan? Saya sembang ni, saya tanya ni paling penting. Okay, Latvia, Czech Republic. Okay, dengar Sat, Latvia tu is a country. It's a country. Okay, cool. It's a country. Okay, Czech Republic. Okay. Czech Republic. Okay, kita susah nak makan. Okay. So dekat situ kita ada pilihan. Sebagai orang Islam, saya tak tahu, saya bukan ustaz lah, tapi setahu saya Baru nak start. Setahu saya dan saya dah check, ada seafood. Boleh makan seafood, tak ada masalah. Tak, guys, but to be honest, doktor, bila saya tengok kehadiran MFTF ni, sebenarnya ini adalah satu tempat untuk kita nak jawab benda-benda ni lah. Sebab kita nak hilangkan hassle kita punya travelers. Macam Datuk Izzat cakap, itu adalah like 50% setiap kali orang nak terbang. Mana aku nak makan? Aku nak makan kat mana? Aku nak makan kat mana? Lepas tu dia pun cari kat mana aku nak solat, kat mana aku nak solat. So benda tu dah actually semua dah on dah. Nice. Okay. Tapi kita kena ingat juga, hassle free ni bukan saja sebelum dia melancong, it's masa dia melancong juga. Because if let's say there's a problem last minute, ada requirement lain, atau mungkin restoran tu mungkin ada emergency, tutup, you know, mana dia nak pergi? Agent yang akan ambil stress tu bagi diri sendiri, dia yang stress, tapi pelancong jangan stress. That's the whole point. Yalah, kami dah bayar mah. Ya. Betul. Memang motif melancong nak hilang stres. Betul tak?
Dah bayar pula package, ambil package best. Habis tu nak stress lagi. No. Only at MFTF saja tak payah ada stress. Betul. Nice. Lovely. Okay guys, saya nak relax dulu, saya nak kena hadam sikit. Okay kan, we will be back dalam Borak Travel Mata MFTF. Okay, kita kembali dalam Borak Travel. Alhamdulillah hari ni saya pun dah isi macam-macam tentang MFTF ni. Saya dah tahu apa nak buat dah. Saya cuma tunggu 18 hingga 19 hari bulan ni dekat WTC. That's all. Saya dah settle dah. Sekarang saya nak tanya direct lah kepada kita punya gentleman. Okay, an officer and gentleman. Nak tanya ke, which one of you yang boleh tolong jawab Ustaz ni? Kalau saya tanya chairman, mungkin chairman boleh tahu. Saya tanya chairman lah. MFTF ni, booth yang buat ni, adakah you akan jemput hanya local punya kata exhibitor ke ataupun luar negara sekali? Okay, dia macam ni. Kalau kita ni is open to Mata members only. Mata members only. Maksudnya local ke tapi local. Mata members kena 100% local. Wow. Kalau nama kita CKD lah. Okay. So kita kena 100% local. Sebab dia register dengan Mata. So sebab dekat situ kita kena tengok yang apa Datuk Izzat cakap tadi, kita kena tengok UD itulah. Yeah. Dia punya halal tu everything. Halal yang berdaftar dengan Motek, itu penting. Okay. Sebab kita takut ada scammers. Kita tak nak. Sebab dekat dalam Mata Fair sendiri atau Mata Muslim Friendly, jangan takut. InsyaAllah tak ada scammers. Sebab kita dah ada vet through. Total Mata Fair ni dah berapa lama? Mata Fair ni sudah berdekade ni. Berdekade? Betul. Sejak 1980-an kot. Okey. Maksudnya betul lah saya cakap daripada kecil-kecil. Sebab saya dilahirkan tahun 76. So waktu saya form 5 pun saya dah dengar Mata Fair ni. Melekat betul-betul dekat Penang Bridge tu ada satu. Kan? Keluar. So to be honest, pada zaman tu pun mana kita pernah dengar kalau you guys beli daripada Mata Fair you guys akan ada problem macam ni. I do not know lah kod belakang, tapi this is ini yang kata repo yang telah dibuat oleh Mata Fair. So sekarang yang bagusnya apa yang gentleman ni cuba cakap adalah dia orang dah create satu iaitu MFTF, iaitu Mata Family Muslim Travel. Okay, so kita dah tahu dah macam mana kita nak Muslim. Even you cakap ini buka hanya untuk kita punya local companies. Okay, kat sini kita nampak ini pun juga membantu juga kan company-company locals kita untuk actually menunjukkan dia orang punya package. For them untuk layakkan diri mereka ke dalam Mata Fair ni, dia orang kena jadi agent. Ya, betul. Agent. Dan agent ni akan dipilih oleh Mata Fair sendiri ke atau memang you guys memang ada orang yang akan you decide company ini sebelum dia masuk ke aku ke how? Tak, dia macam ni. Kita akan buka kepada semua anggota Mata. Kita buka, kita akan adakan Mata Muslim Friendly Travel Fair. Sesiapa yang berminat dari semua ejen Mata ataupun Mata punya members, dia akan apply dan dia akan masuk untuk menyertai booth tu lah. Maknanya dia beli booth dekat dalam fair ni. So dia beli booth, dia jual lah barang dia. So bila you cakap MFTF ni, of course agent yang datang, dia akan datang dengan dia punya own promotion. Ada company yang datang dengan promotion ni, ada company yang datang dengan best ni, ini, ada company bagi ni, company ni tak bagi ni. Okay, cuma nak tahu adakah semua benefit yang bakal ada yang 18-19 ni kat WTC ni, benefit ni hanya pada orang Muslim saja ke ataupun dia pada non-Muslim yang datang MFTF pun dapat package ni? Macam mana? Okey. Dah kena bagi clear ni. Ya, Mata Muslim kawan saya Ravi dah call pada dia. Nanti kita bagi tahu Ravi ke Chong ke. Mata Muslim Travel Fair ni dia open untuk semua.
di mana apa diskaun yang ada dan sebagainya, semua bangsa, semua agama boleh apply. Maknanya boleh buy the package. Qualified for that package. Qualified Anything. for the package. Anything. Yeah. Cuma dia ada extra sikit lah kepada orang-orang yang Muslim ni supaya untuk memudahkan dia orang punya betul sebab daripada especially daripada segi makanan tadi. Ya, betul. Wah, bijaklah Presiden. Tapi saya boleh tambah juga. Yes, Dia kata orang nak pergi katakan negara seperti Uzbekistan. Uzbek, For example, Uzbek. Kalau kita tengok dari segi non-Muslims tu, senario dia sudah terbalik. Kan? Ya. But for me, as a non-Muslim, saya akan pergi MFTF. Kenapa? Kalau saya nak melancong ke Uzbekistan, tak kira lah halal ke tak halal, masih ada package untuk pergi Uzbekistan. So, untuk semua, Melayu, Cina ke non-Muslim ke, Semua boleh. it's the same. As long you guys adalah manusia. Itu saja requirement dia. Kan? Janganlah tiba-tiba seekor kucing main. Itu tak layak lah. Yang tak ada IC dan yang ada pasport negara lain pun boleh. Tak ada masalah. Apa saja. Wow, maksudnya kalau let's say saya, okay, katakanlah saya ni I'm from Italy. So kepada apa nanti. Okay, I'm from Italy tapi I ada kat Malaysia tau sekarang. Okay, so sekarang my planning is kau perah atau kau lepas tu Thailand. Yeah. I'm planning want to go to Thailand. I can still go for that package. Boleh. 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 It's open. Internationally. Kan kita ada expat community yang besar di sini kan. Setiap Mata Fair ada juga expat yang datang. Sama juga dengan Muslim Foreign Travel Fair. Expat pun boleh datang, boleh beli. Not a problem. Wow, bestnya. Harga sama. Harga sama. Harga dia tak ada sama. different. Tak ada. Kan sekarang kalau some ni, you passport lain, harga lain. You foreigner, harga lain. Tak ada. Harga sama. Ya. Wow. Secara kesimpulannya saya tengok MFTF ni you guys buat ni sebenarnya nak mengurangkan beban-beban orang yang pergi fly yang mencari makanan halal ya. Ya, betul. Sebenarnya. So, sini saya nak tanya Asad lah. Okay, kalau saya pergi ke MFTF kan, okay, macam mana nak sure dekat I benda ni macam company ni betul lah, company ni was-was lah, macam mana I nak sure? Adakah some notification dekat keluar ke macam mana? Okay. Sama juga dengan Mata Fair. Okay, setiap exhibitor yang ada dekat Mata Fair, dia kena tunjuk clearly alright. Dia punya KPI license. KPI license tu license yang di-issue oleh Kementerian Pelancongan Kebudayaan. Alright. So that is the official license. So dekat setiap booth dia akan ada satu nombor. The public dia boleh ambil nombor ni, pergi laman web Mutec, dia boleh check adakah company berlesen ke tak. Okay. Very good lah you guys. To be honest, baru rasa selamat lah. Rasa sebenarnya terbang tak selamat. Tapi Alhamdulillah, to be for now, that means anda boleh pergi ke WTC 18-19 ni, anda boleh pergi tanpa was-was. Sebab tadi penjelasan daripada kita punya Presiden Mr. Nigel pun dah cakap dah, semua tu akan terpampang untuk anda check atau background syarikat tu, background agent tu adakah sahih ataupun tidak. Okay, that's very nice, very clear. Okay, tentang promotion. Okay, tadi nak tolak sangat Mr. Presiden, nak tanya doktor. Okay. Apa promotion yang sangat best yang rasa-rasa yang boleh trigger saya untuk travel dengan MFTF ni? Okay, promotion ni kalau nak cakap promotion sendiri macam-macam ada. Macam-macam ada dan macam-macam ada. Okay, contoh. Bagilah sikit-sikit lah. Bagi sikit lah. Okay, kita mungkin ada promotion ke umrah yang kita selalunya ada sifat was-was untuk pergi umrah. Kita takut betul ke tak, kena scam ke tak kan? Lepas tu kita punya promotion mungkin harga murah dekat situ. So to be honest, MFTF ni you guys tak payah nak was-was ya. You guys just pergi saja 18-19 dekat WTC World Trade Center. Anda akan bakal dapat semua promotion macam doktor cakap tadi. Dia ada macam-macam dan macam-macam lagi. Ya, betul. So syarikat-syarikat yang ada dekat dalam MFTF ni adalah syarikat-syarikat yang terpilih, yang telah di due date oleh badan-badan yang memang sure sebab dia melibatkan wang orang kan. Yeah, betul. So you guys kena pergi, because I pun bakal pergi 18-19 ni. Okay, kita nak relax sekejap je lagi. Kita akan balik sebab saya nak tanya juga masa depan tentang Muslim friendly travel ni. Alright Okay. Bro Travel, we'll be back.
Okey, doktor. Sebagai seorang pelancong yang bakal hadir 18 dan 19 ni, apa yang speciality sangat kat MFTF ni? Apa? Takkan tak ada show apa kot? Okey, dia macam ni je. Okey, kita akan ada 2 artis. Hai. 2 kumpulan nasyid yang terkemuka. Nasyid. Ya, nasyid. Kalau nasyid terkemuka yang saya tahu adalah Rabani, Intim, siapa lagi? Yang akan datang Rabani dengan Raihan. Tu dia. Kita dah tahu presiden, dia mesti Raihan dia tak kenal, dia hairan. Lepas tu saya akan datang nak dengar lah. Dahsyat. To be honest, it's not easy tau. Kalau you guys, this is actually MFTF ni sangat besar lah. Kalau adakan Rabani, adakan Raihan, itu adalah show untuk 18-19 ni. Ya, datang. Okay. So dia akan datang 2 days tu lah. So hal tak satu-satu lah, doktor. Satu Rabani, either Rabani dulu atau Raihan dulu. Satu hari satu. And then jangan lupa, setiap pengunjung akan berpeluang memenangi lucky draw 20 kabin piano land cruise daripada Huajing Travel and Tours. Daripada Huajing Tuan Presiden tak ajar saya dia. Travel and Tours, lucky draw 20 apa? 20 kabin. Bilik. 20 kabin. Kabin tu kira macam bilik lah. Bilik lah. 20 biji. Guys, 18-19 hari bulan ni dekat World Trade Center. You guys kalau tak datang, you guys rugi. Sebab apa? Yang hadir saja akan berpeluang untuk memenangi percutian duduk kat dalam kabin. Dan kabin tu diperbagi sebanyak 20 biji for free. Wow. Okay, so inilah yang bakal pelancong-pelancong kita yang bakal dapat lah. Betul. And then dalam masa yang sama kita berterima kasih kepada kita punya Ministry of Tourism kerana dia yang endorse benda ni. Alhamdulillah. So terima kasih sebab dia betul-betul support kita lah. Of course. Dari segi untuk Muslim friendly travel fair ni betul-betul diorang memang all out for sure. And exactly, dan 2026 adalah tahun melawat Malaysia. So kita memang kena push betul-betul. So nak tanya Tuan Presiden kita lah. Okay, Tuan Presiden, dalam 2-3 tahun ni lah, ke mana yang apa yang you nampak mata fair ni? MFTF ni semua you nampak dalam masa 2-3 tahun ni ke mana arah dia? MFTF ni dia akan semakin besar. Ini kali pertama kita mengadakan MFTF. So dia bukan setakat saiz mata fair yang kita biasa di Kuala Lumpur, tapi dia akan berkembang. Right? Kenapa saya cakap begitu? Kerana bukan saja package atau pencurian luar negara, tapi dalam negara pun ada banyak package, ada banyak experience yang kebanyakan Malaysian pun tak tahu, tak pernah not aware. Betul. Okay. So dalam MFTF ni kita juga akan berkembang, alright, untuk include lah domestic experiences. Misal kata sekarang kalau kita pergi tapak bersejarah yang seperti Lenggong Valley for example, atau saya lupa nama dia, tapi dekat East Coast pun ada kan. Alright, ada batu bersejarah lah, ada batu bersurat, batu bersurat, batu bersurat, and bangunan condong. So sebenarnya dalam Malaysia ada banyak attraction yang juga it's based on Islamic history juga. Exactly. Right. So orang Malaysia seperti saya pun, I don't know everything. Saya tak pernah explore, tak pernah consider, tak tahu pun. I want to test you. You pernah pergi Penang Pagoda tak? Penang Pagoda, alamak. Belum tengok, pernah lagi. memalukan. Tengok you gambar je. Gambar baju. Pagoda pernah pergi? Tak pernah pergi. Tak pernah pergi pagoda. Come on lah. Ni orang Penang lah. Walaupun saya Melayu, saya pergi panjat tau pagoda. So dalam Mata-Mata Fair ni, dalam especially kita punya MFTF ni, is good kan bila benda-benda ni kita boleh ketengahkan. Yes. Dan bukan saja untuk orang Malaysia, ada juga orang asing. Yang saya kata tadi kan expat, dia tinggal di Malaysia, right? Ada juga orang yang akan datang Mata Fair, Muslim Friendly Travel Fair ni. So kalau dia tengok juga package-package yang bersejarah ni, alright, especially on Muslim, alright, kita punya Muslim roots kan, dia pun minat pergi. Exactly, betul. Right? So Mata Fair ni, Muslim Travel Fair ni, dia ada peluang untuk potential untuk berkembang besar. Tapi ada fun fact sini. Okay? Ada fun fact juga. Wow, okay. What's the fun fact, Presiden? In the Mata Fair, setiap Mata Fair, around 30% sales yang kita buat dekat Mata Fair ni adalah untuk package domestik.
So ingat setiap mata fair ni on average kita punya turnover sebanyak 230 hingga 250 juta. 30% minimum, alright, daripada jumlah tu adalah untuk pelancong domestik sahaja. Itu berapa besarnya mata fair. So dalam Muslim friendly travel fair ni, kita pun hasrat nak memperkembangkan ke tahap tu. Tahap ni. Lepas tu juga fokus lebih juga kepada experience domestik lah. So that is our goal. Cool lah. Of course, sebab kita pun dalam negeri pun macam kita tanya tadi pun ada tempat yang Tuan Presiden pun tak pernah pergi dalam Malaysia, ada tempat saya pun tak pernah pergi. Walaupun kita tahu kat Terengganu tu ada masjid yang bersejarah, dia pun buat benda-benda betul tu, saya sendiri tak sampai. And even pun Dr. Fazil pun, walaupun you memang tahu, you tahu tentang community, tentang structure, everything pun, you sendiri pun tak pernah pergi lepak kat Menara Condong. Betul tak? Betul. Sebab kalau you lepak Menara Condong, lagi condong lah tu. Ya, betul. So it's good things. Kita dah dengar tadi macam-macam, and then kita Tuan Presiden pun dah cakap dah. So saya cuma nak tanya directly dengan kita punya Datuk Izzat, apa inspirasi MFTF untuk visit Malaysia 2026? Dari segi promosi lah. Sebab apa, kita Mata bertanggungjawab. Bukan kita Mata lah, rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk towards Visit Malaysia 2026 ni, untuk merancangkan aktiviti pelancongan. Jadi walaupun Malaysia ni sudah terkenal dengan Muslim friendly, tetapi kita masih nak ketengahkan juga modul-modul dan elemen-elemen Muslim friendly itu, supaya negara-negara luar yang mana fokus kepada Islamic punya turis, dia akan, mana dalam kepala dia pertama sekali Malaysia. Apabila macam kita lah, kita orang Malaysia sekarang ni ada season, ada waktu kita nak ke Korea, ada waktu nak ke Indonesia, tapi kita nak buatkan dunia ni pandang Malaysia tu adalah plan yang pertama untuk mereka melancong, dari segi Muslim friendly dan dari segi non-Muslim also. Jadikan Malaysia sebagai satu hub pelancongan utama. Actually sambutan dari government ni amat penting, because VM 2026 ni bukan saja satu kempen untuk menarik orang luar nak datang ke Malaysia juga. Dia macam satu battle cry atau war cry, untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia nak collaborate, come together, nak promote Malaysia as a destination. Kan kita semua bangga kita orang Malaysia kan. Exactly, betul. Right? So kita kena bagi tahu lah orang lain, VM 2026 ni is our chance to tell everybody, visit Malaysia. Kerana why? Malaysia is fantastic kan. Exactly, So on our part Mata, kita akan bekerja rapat dengan MOTAC, dengan Tourism Malaysia dan juga agensi yang lain, wow, nice. untuk menjaminkanlah sukses VM 2026 ni. So kalau dari segi agent, sama juga dengan Mata Muslim Friendly Travel Fair ni, kenapa kita ada package yang banyak ni? Kerana kita buat sales mission kepada negara lain. Alright, so kita ada jalan hubungan lah dengan negara lain. So walaupun Muslim Friendly Travel Fair ni kebanyakan akan jual outbound destination dari Malaysia, right? Tapi bila kita pergi ke luar negara, kita buat business dengan kita punya counterpart di luar negara, business counterpart ni dia akan pun dapatkan package dari agent Malaysia. Alright. So bila kita jual package dia pun jual package kita. Sama-sama, dia macam sama-sama. Ini kita panggil bilateral trade lah. Bilateral trade. So ini biasa dalam travel line ni, alright. Nombor dua, kita boleh tengok lah sejak launching of this campaign ni VM 2026, dapat banyak produk yang baru yang muncul di market, right? Produk yang saya tak pernah dengar pun tiba-tiba ada dalam market. Tiba-tiba ada. So this means that VM 2026 ni amat penting juga untuk kita cuti-cuti dalam Malaysia juga. Yeah, exactly. Right? So kalau kita ada lebih produk, bukan saja orang Malaysia nak melancong dalam negeri, tapi ini juga bermakna orang dari luar akan lebih minat datang ke Malaysia, right? Number 3, masa VM 2026 ni dia amat penting juga untuk kita mempromosikan Malaysia sebagai satu saya tak tahu phrase ni lah, tapi sustainable destination tau. Ecotourism kita banyak, kita punya culture heritage tu sangat rich. Right? Dengan culture contoh macam Melaka lah, macam-macam tempat lah. Betul. Dan makanannya, kita punya makanan fantastic, right? So ini adalah peluang kita untuk membagi tahu orang why Malaysia is the best, the speciality of Malaysia. Correct. Mr. Jaija, apa yang harapan Mr. Jaija untuk pelancong-pelancong bila dia datang ke MFTF ni? Senang saja. Number 1, have fun. Okay. Number 2,
don't worry. Okay. The MFTF ni, travel agent Mata, we will take care of you. Maknanya tak payah stress, tak payah was-was. What you're looking for, kita sudah plan untuk you. Datang, tengok, beli saja. Right? Itu saja. Simple and sweet. Dr. Fazil, ada apa-apa pesanan kepada pelancong yang bakal datang 18-19 hari bulan ni ke World Trade Center? Okay, watch out. Satu. Watch out. Watch out. Macam polis pula. Watch Watch out. out. Watch out. Harga murah. Oi, wow, ini satu watch out yang best Watch out. ni. Harga murah. Okay. Jangan ada was-was. Jangan ada was-was. Sebab kita tak takut. Ya. Jangan risau. Hang datang, you beli, you tengok, you beli. You suka. Dan dengan masa yang sama, ada peluang dapat 20 hadiah. Kabin ni. Yes. Bukan hadiah dia ambil kabin ni buat balik tak? Tak ada. Dia pun pergi duduk kan? Dia pergi duduk. Nice. Kan? So, kita jangan takut. Kita datang ramai-ramai. Dekat situ juga kita ada penaja utama kita. Siapa nak tahu? Oh, ada collaboration jugalah. Siapa penaja utama? Penaja utama kita RHB Bank. Dengan kita punya rakan strategik. Kan? Islamic Tourism Center. Oh, alhamdulillah. Ini kita punya kawan-kawan ni. Lepas tu Huajing Travel and Tours. Dengan salah satu penaja adalah Mayoli Pharma. Okay. So jangan risau, hang beli. Kita beli, apa sakit perut ke apa ke, depa ni boleh settle. So semua tu adalah rakan-rakan yang bekerjasama dengan Mata Fair. Lepas tu kita ada state organizer dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Oh, angin hidup, angin galaban. So dalam masa yang sama, semua ada kat situ. Nak apa lagi? Datang je lah. Datang, kan, tunjuk muka, tengok, beli, dapat Jangan was-was. Jangan was-was. Jangan raplah. Lepas tu, tengok-tengok, mana tahu rezeki. Allah Ta'ala cakap, okey, dapat kabin satu. Tiba-tiba datang, tengok, tak payah beli, cabutan bertuah, dapat kabin. Dapat kabin. Ya Allah. Kita bukan tahu. Ni semua rezeki Allah Ta'ala punya kuasa. So, Betul. Nice. Yang penting datang. Nice. Wow, sangat best info yang saya dapat hari ini juga. Bukan saya setakat sembang saya dengan this wonderful gentleman. Okay, kita dah tahu dah macam mana apa yang bakal berlaku dekat MFTF tu. Kita dah tahu dah 18-19 ada artis jemputan. Rabani kita ada Raihan. Okay, anda jangan hairan bila jumpa Raihan. Dia akan perform sangat-sangat best. Okay, seperti biasa. And then guys, kalau kita dengar tadi apa yang cakap oleh doktor, siapa yang datang, anda adalah pelancong-pelancong yang sangat bertuah. Sebab apa? Anda beli ataupun tidak, anda entitled untuk dia punya lucky draw. Iaitu boleh duduk kat dekat dengan kabin. Dan disediakan 20 kabin untuk anda menangi. Daripada Scoot akan ada cabutan bertuah. Tapi saya kena Scoot yang kapal terbang. Kapal terbang. Oh, nice. Best. Ada Scoot, kalau tak silap saya ada 2 tiket. Scoot akan sponsor. Oh, okay, nice. Itu pun dalam cabutan bertuah jugalah. Betul. Cabutan bertuah ni akan di-announcekan pada hari terakhir ke macam mana? Dia ada macam cabutan bertuah untuk Huajin ni. Dia ada daily. 10 satu hari. Okey, maksudnya 18.10, maksudnya 19.10. Ya, betul. Okey. So macam dia ada main hadiah-hadiah main ke macam rumah biji ke apa? Tak ada. Tak ada. Rumah kita melancong. So kita tinggal. Macam developer pula. Wow. Okey. So Mr. Nigel, saya ucapkan terima kasih banyak Mr. Nigel sebab you dah datang, you dah telah approvekan satu event yang sangat bagus, which is MFTF. Memang Muslim in Malaysia needs this. Memang kebanyakan traveller, especially me, I'm a very heavy traveller ya. Seminggu 2-3 kali. Macam Jogja tu macam I punya dapur rumah, macam cang. So now I pandai travel dah. I dah bijak dah how to travel. Okay, especially lepas ni saya bakal pergi negara-negara yang mungkin saya tak tahu kat mana makanan halal, saya tak tahu mana nak cari tempat-tempat halal. So dengan adanya MFTF ni, insyaAllah everything you punya problem solve. Wow. Oh, nampak tak beremang bulu saya bila cakap dengan Tuan Presiden
President kita Mr. Nigel ni. Itulah kita dah tahu sikit sebanyak dah. Saya pun dah rasa sangat-sangat orang kata teruja, you know. Thank you guys, Datuk Izzat, Dr. Fazil dan juga kita punya Mr. Nigel. Terima kasih banyak-banyak sangat kerana dapat berbagi tahu sikit sebanyak. So guys, kalau yang mana nak tahu kat mana bakal berlaku apa tu MFTF ni, dia bakal berlaku di WTC Kuala Lumpur. Alah, yang dulu orang panggil PWTC tu kan. Okay, so 18 hari bulan 10, 19 hari bulan 10 bertempat di WTC Kuala Lumpur bermula daripada jam 10 pagi sampai pukul 9 malam. So anda berhak ke sana sebab banyak akan disediakan, banyak promo, artis-artis yang akan perform juga 18, 19 akan berada di saya. Saya pun akan berada di sana dan insya-Allah kita akan tengok. Jom kita travel ramai-ramai. Kita berjumpa lagi next week, mungkin dalam benda lain tentang travel, dalam Borak Travel bersama saya Pak Azad. Okay, jangan lupa 18, 19 guys, go and get your tickets, pergi terbang now, go, jangan kacau, kami nak sembang lagi. Bye, Assalamualaikum. So package tu ada lagi package tu. Ada. Aku minat kasut hang tu. Jangan, ini